Tuan-tuan, antara kes JLC yang lulus pada minggu ini adalah seorang eksekutif HR yang bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah JLC berjaya mendapatkan dana sebanyak RM115,500 dengan bayaran bulanan RM1,269 sebulan. Dan pegawai eksekutif HR ini mempunyai gaji RM3,500 sebulan dengan komitmen bulanan sebanyak RM700 sebulan. Tuan-tuan, sekiranya adalah penjawat JLC, sebenarnya kami nak bagi tahu anda yang walaupun tidak semua tapi ada sesetengah bank boleh memberikan anda dana dengan kadar faedah terbaik, dan gunalah peluang ini untuk mendapatkannya. Dan kami di Malun bersedia untuk membantu anda. Apa yang diperlukan adalah dapatkan laporan pelapor kredit anda, boleh dapatkan di luar ataupun lebih mudah dan jimat. Boleh dapatkan laporan pelapor kredit anda melalui mylun.my, hanya RM50 saja, dan selebihnya kami akan membantu anda memberi konsultasi berdasar laporan pelapor kredit anda, membantu anda mendapatkan dana daripada bank, koperasi ataupun agensi kerajaan, ataupun anda boleh untuk kami bantu membuat penstrukturan semula komitmen untuk menjimatkan poket anda. Malun beroperasi daripada Desa Pandang Kuala Lumpur, dan permohonan boleh buat di atas talian. Tidak kisah anda tinggal di mana, asalkan di dalam negara Malaysia, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, semua boleh, tuan-tuan. Dan kami bersedia untuk membantu anda. Himan nasihat beserta laporan pelapor kredit lengkap anda di MyLoan hanya RM50 saja. Itu saja, tuan-tuan. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jumpa lagi.